Pokok Sentro PH ni, mereka tak ada isu lain. Isu mereka pasal apa zaman PAS boleh duduk dengan DAP, pasal apa zaman UMNO lah ni nak duduk dengan DAP tak boleh. Dia bukan pasal dengan pasal. Mereka cuba nak memutarbelikkan fakta. Apa fakta? Fakta dia adalah apabila Mat Sabu tu sendiri selaku orang yang kalah dalam pemilihan amanah, duduk ranking nombor 7, boleh jadi presiden dalam amanah. Tu nak abang kata bodoh. Adik orang yang kalah jadi presiden. Tak apa, dia sendiri, Mangkak ni sendiri, dia kata di Johor masa PRN di hari kecil lah yang berlaku di Johor pada tahun lepas kalau tak silap. Dia kata apa? Dengan DAP ni berhenti ada sebab, disebabkan atas alasan agree to disagree. Ni hidup lagi tau tak? Topui tu hidup lagi kalau mau nak tahu. Dan dalam masa sama juga ketika berlaku krisis pada dulu lagi, anak Tanzali daripada DAP juga ada menyatakan PAS tidak menghormati saranan daripada DAP. Woi, DAP saran apa? DAP saran untuk PAS berhenti daripada nak membentangkan RUU 355, daripada PAS nak membentangkan Islam memimpin, membawa keharmonian. Ni puak-puak ni. Tapi hari ni K9 ni nak tahu apa? K9 ni dia jenis macam anjing polis tu. Tapi beza mereka dengan anjing polis tu. Anjing polis tu dia cari dadah, dia cari pembunuh. Tapi K9 DAP ni, anjing-anjing peliharaan DAP ni, mereka bukan cari dadah dari pembunuh. Mereka membela perasuah, mereka membela pemberontak ataupun tali parut, dan mereka juga membela dan menjilat pemimpin-pemimpin yang bodoh dulu. Contoh, apabila ada saja isu kalimah, mereka kata, oh ini kesalahan teknikal daripada Kelang, weh bangang. Lepas tu pula bila ada isu kes Zara tu, mereka kata ni fitnah. Payah cakap dengan orang bangang-bangang ni. Bila isu melibatkan dengan bendera Malaysia diterbalikkan, itu tidak sengaja. Apabila berlakunya isu tanah yang berlaku rompakan yang secara terang, tetapi mereka mengatakan dah daripada jual dekat pemaju. Padahal mahkamah sendiri pun tak jatuh hukum suruh roboh ke apa. Mereka ni lah bagi K9 DAP ni cuba nak memutarbelikkan dengan slogan kenapa PAS boleh, UMNO tak boleh. Kita nak apa yang jadi sekarang ni, UMNO secara tak langsung nampak dah tak lebih daripada anjing DAP tu sendiri. Isu yang berlaku saban hari ni, UMNO tak boleh buat apa pun. UMNO cuma hantar ketua muda untuk main berlakon saja. Okey, kalaulah kata benda ni betul-betul UMNO tindakan, apa jadi? Apa jadi isu kalimah, isu arak yang baru-baru ni yang hampa duduk berlakon teruk sangat tu, jadi apa dah? Sengap sepi dah kan? Pasal apa? Pasal hampa berlakon. Jadi pada K9 ni ada sudah-sudahlah buka isu baru pula. Isu semut dah habis dah. Lah ni isu dia hampa nak jadi semut. Apa-apa pun terima Tuan Jin. Kami dah cuba sedaya upaya untuk memahamkan orang-orang yang tak pagar bahawasanya DAP ni adalah tali parut kepada orang-orang yang akan merosakkan negara ni.